Hari ni saya nak cerita tentang gadai emas. So mungkin korang pernah dengar ada orang kata kalau korang ada duit, korang beli emas, contoh 10 gram. Lepas tu korang pergi gadai emas tu, kemudian korang beli pula emas 10 gram yang lain. Lepas tu korang gadai lagi, korang adalah lagi 10 gram yang lain. So pernah tak dengar macam tu? So kalau ada dengar macam tu, bagi saya, pendapat saya, itu benda tu sangat mengarut lah. So sangat mengarut. Jangan buat macam tu. Kalau korang nak beli emas, pastikan korang pakai duit 10% daripada gaji. Itu korang beli duit sendiri. Jangan pakai. Sebab apa? Sebab katanya benda tu memang nampak macam korang dah guna arah nu untuk gandakan emas, tapi sebenarnya korang salah. Okay? Sebab apa? Yang pertama, charge arah nu tu 1%, sangat tinggi. Kalau tu baru 1%, ada yang 1.5%, ada yang 2%. Kalau 1% saja 10 bulan dah 10%, sangat tinggi. Korang boleh je Google dekat mana-mana, tulis je cara calculate upah simpan gadai emas, cara calculate gadai emas. Nanti tunjuklah masukkan nilai emas berapa 10 gram, berapa hari, dia bagi tahu. Contoh ini saya tengok ada satu website ni, okey, 10 gram kalau masa 300 hari, lebih kurang lebih 10 bulan lah. Okey, dia punya nilai marhum, maknanya harga emas tu 5,970. Okey, pinjaman dia bagi 4179. So upah simpan dia RM529.94. Sangat banyak tu. Okey, sangat banyak. 529 tu lebih kurang 12%. 10% lah, kita ambil 10%. Satu bulan 1%. So kalau kata nak macam tu, so sangat rugilah. So macam apa cara yang terbaik adalah kita beli emas sikit-sikit. Sebab apa? Kita belikan sebab dekat public gold, kita boleh beli emas sikit-sikit serendah RM100 je daripada gap account ni. So korang beli je sikit-sikit. So top up sikit-sikit, lepas tu dah cukup gram, boleh physicalkan emas macam ni. Ini physical emas. So yang terbaik emas adalah korang kena simpan sendiri. Simpan sendiri je. Okay, itu saja. Macam mana nak daftar gap account public gold ni, cuma je contact saya bantu untuk buka account ni secara percuma.